SIE. SIE ni satu penyakit yang di mana protein darah menghasilkan protein yang banyak yang merosakkan sel tisu dalam badan manusia. Benda ni SIE dia merosakkan organ dalam badan saya. Saya kronik kegagalan buah pinggang tahap akhir dan memerlukan dialisis selama 4 kali sehari. So 4 jam hingga 6 jam lah saya akan dialisis di rumah. Saya SIE ni bermula tahun 2013. Admit di ward hospital Selayang selama 3 bulan. Masa tu saya jalan 5 langkah pun tak boleh sebab saya punya jantung penuhi air, paru pun dipenuhi air sebab berpengaruh tu bocor kan. Dia dah tak boleh nak badan habis kencing. Simptom SIE yang satu tu kalau pegang, yang kedua saya mata saya ada virus, air kencing tu naik ke atas mata. Yang ketiga, saya punya kolesterol terlalu tinggi. Yang kedua saya ada batu bara. Punca-punca SIE saya. Saya pernah digugurkan bayi janin berumur 3 bulan disebabkan penyakit saya. Saya jumpa Richberry ni bermula daripada kawan saya, Kak Mas. Dia perkenalkan saya untuk makan Richberry. Itu menolong saya apa yang saya boleh buat untuk penyakit saya. Pada mula saya tak yakin. Saya start makan tu dah bulan 6. Saya ambil macam endah tak endah, sekejap makan, sekejap tak makan, sekejap makan, tak makan. Bulan 8 saya tengok saya punya surat ubat saya. Saya makan ubat satu hari 27 biji. Saya masih tak endah lagi. Lepas tu saya fikir apa sebenarnya Richberry ni. Saya cuba jumpa Kak Mas, tanya lagi. Saya tak puas hati, saya datang sini. Saya datang kat Leader Global. Saya jumpa dengan Dr. B, iaitu Dr. Bahish. Dia kenalkan saya mengenai Richberry dan yakinkan saya untuk makan. Saya cuba tengokkan diri saya untuk makan. Alhamdulillah, pada 12/10/2016 ni, doktor telah banyak mengurangkan ubat-ubatan saya dari 27 biji ke 6 biji. Sampai hari ini saya teruskan lagi makan Richberry hingga ke kotak yang kelima. Alhamdulillah saya mampu buang air kecil 3 hingga 4 kali sehari.